Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di Kampung Pendas Baru. Kita ada kerja pemetaan kat sini. Kalau tengok kawasan ni memang slope dia rendah. Apa? Dataran dia rendah. Kalau tengok jambatan ni je yang tinggi. Kalau banjir mungkin jambatan ni tak banjir lah. Mungkin pihak majlis akan update jalan ni, upgrade untuk timbulkan jalan ni. So kita sampai-sampai tu tengok keadaan sekeliling. Sini banyak juga peniaga ikan dari hasil laut lah. Yeah. Tengok. Ini kaktus ni baik juga ni. Tak boleh dapat anak dia ke? Untuk kaktus ni boleh ambil anak dia ni. Kita minta. Ni kaktus tak boleh ambil Nak ambil lah. Ya. Tengok macam boleh hidup tu Boleh. Ha? Kalau tak hidup dia akan Kan? begitu. Dia letak macam tu je boleh hidup Takut je atas tanah dia. Nak ambil lah. Ambil lah. Nantilah. Mana? Ha? Ada barang. Ambil ni macam mana? Potong Sepak aja. sepak. Ya. Sepak je dah. Dia tengok subur pula dia. Ini kami tak lepas dah tu. Oh ya ke? Pernah sampai atas? Kami dah buang. Ya lah banyak Kami dah buang-buang tu. Tapi kalau ambil apa? Ni atas ni macam ni je. Jangan pegang. Oh jangan. Bukannya pegang kerana takut apa tak. Ha. Sebab mungkinnya kalau kena berbulan bisa tu. Oh lama. Sebab tu mak ini bukannya kata Tapi bagus je. Boleh halau kucing berak. Kan? Oh ya, alhamdulillah. Tak, dia tanamnya macam mana? Dia letak dia. Dulu katanya. Ha? Ha? Tak kena tak ada awak. Ambil ni. Orang campak ada tu. Asal ada tanah saja. Itu ya. Oh. Okey, yang pokok yang agak tak. Oh. Ini baru lepas kena cantar. Pakai orang ni. Sebab dia tolong Tak, saya tengok durinya ni cakap anak kucing bagus ni. Ha? Ya, orang ni. Ha? Dia blend tu. Alamak. Orang tu sakit ni dia dah banyak tahun. Lepas tu dia minum. Alhamdulillah. Oh ya. Ha. Ini yang ada buah tu. Buah dia ada. Dia tak ada buah. Tak ada buah. Dia tak ada buah. Yang macam tu je lah. Tak dia tak apa pegang dah. Tak macam kalau saya tanam masing-masing kan dia boleh hidup. Boleh. Eh, Sekerat gini hidup. Oh ya ke? Okey. Kalau rumah kebun sendiri. Ha? Tanam dekat segi rumah. Oh, kerja rumah Baik. Dia melebat Ya, dia hidup je. Ramai betul dah hamba. Dapat kaktus lah. Tak sebab saya kucing kalau saya tu berak dalam pasu je kat. Aduh. Oh, duri dia bisa. Memang sakit lah. Patutnya ada hiris-hiris pun boleh hidup. Boleh. Orang yang cakap tu orang endon sebab dia kata anak dia ni lah memang baik. Kasih dia. Sebab dia tak berani. Dia tak payah siram air ni, hidup je. Tapi musim sekarang ni kena sikit. Ya panas lah. Panas nampak. Kalau terima kasih lah. Terima kasih. Sama. Ni udang apa ni? Ini kami orang kampung ni ya. Bukan nak tepi-tepi sungai Oh, di dah bela malam. Kan? Malam di bawah satu lampu di Solo nanti nampak dah cek tu. Alamak bestnya. Ya. Ni Siapa nak buat? Ibu buat? tak. Anak yang buat. Nanti dia turun pukul 8 malam, pukul 5 pagi ibu balik. Diikut tu dia juga tengok Oh, kalau kau berani Kalau boleh. ni Kalau kau tak berani jangan. Sebab apa? Pak Yo ikut je belakang gini ikut. Oh ya ke? Ya. Alamak itu. Ada tu pula Ha. Kan. Eh. Terbang. Alamak itu apa pula? Helang. Tak Tak tahu lah. ya, Banyak ke apa. Yang ngelai-ngelai. Ya, tu lah. yang mengilangi lah. Yang mengilangi tu. Lu macam ni berapa ni? Udang ni. Yang ni 53. RM53. Yang mana satu beli 3. Yang ni Yang hitam. yang hitam tu. Oh lain lah.
Yang ni 48 dah lah. Kalau tu yang ni, kalau nak yang ni boleh tapi ini komersial ya. Dia sekolah. Saya kita jalan. Tapi tangkapnya begitu Tangkapnya seko-seko. Oh. Seko jalan. Tapi itu pula ada Kak Ia ni ikut Kak Ia. Pak Ia. Pak Ia. Pak Ia memang ya. Pak Ia ni ikut yelah nasib Kadang-kadang kita julur, Ah. mata dia besar. Oh. Oh ya. Ini kalau jumpa paling besar. Uish. Agaknya yang sana tu sampai sini dah. Ui besar Besar memang besar. Tapi buat masa sekarang ni belum ada lagi lah. Ah, Kadang-kadang dia timbul. Timbul dia tak kacau orang Tapi Kan. binatang tu Ha? Dia dekat kat kaki. Alamak habis macam mana putuskan? tak. Aduh. Dia tarik dari besar. Ha? Tarik sekali ke mana tu kat tepi bot. Ya. Weh dahsyat juga Ni kadang-kadang naik abang sini ada. Sini tak pernah Dia belum dalam tu lah. Tapi sebenarnya binatang ni Ha? dia ada perasaan. Yelah. Kau jangan marah, jangan cakap Betul. Kalau kau mati dia kau cakap sesuatu tak tinggal. Ya, dia dendam lah. InsyaAllah kita jumpa. Baik rimau, baik. Ni bintik-bintik ikan apa ni? Mana yang? Kerapu. Yang ni dua ni ke apa? Yang ni ular. Banyak ni kau macam ni masak apa? Ni Goreng. kau mana nak masak kontor je kedai. Kau cakap dia. Masak lah yang paling Dia sedap. rasa. Oh. Ha. Ni kalau macam ni berapa? Kalau yang mana yang ni? Ha. Kita dah timbang. Oh dia, ya timbang kan kira tentu Yang ni 95. Oh, tak kedai tu Harga anak beranak. Oh. Kalau dia ni prima, dia kalau dia Dekat lain. Oh. Berapa kilo ni? RM86. RM86 ha. Ni sedap. Kalau dapat siasat sampai 10 kilo Oh, dia memang cakap Lampu sampai 11 kilo, 13 kilo. 17 kilo teko. Teko 17. Ya, teko 17 kilo. Besar macam mana tu? Kau dah 17 kilo. Ui, Ada yang tuan saya 80 kilo teko. 80 kilo. Pakai Masya kereta, Allah. pakai kereta sorong. Ya Allah. Lepas depan ekor belakang. Ui. Sudah balik kita tengok apa yang dapat. Dah balik. Mana? Ini nak potong. Oh. Jadi dia hantar ikan Dia ada. Okay, terima kasih Bu. Terima kasih ni pokoknya. Ya Allah. Berbakti 4 penjuru Kalau kau rumah kamu. Yelah ada ke rumah kampung. Babi pun boleh halau kan. Okey boleh. Kena sudah. Dia yang paling itu bagus rumah. Pokok jarak, pokok peluk, Ikut jarak. pokok jarak, pokok peluk. Dia jarak, peluk, pokok peluk jarak. Oh tu. Dia selalu. Jarak tu juga. Okey depan. Itu yang paling bagus. Tak apa kita kita boleh cuba Kita tak payah. Tu. Betul lah. Ha. Sudah banyak. Betul lah. Yelah kita cubalah ikhtiar kan. Dia nak tuju. Zaman sekarang dah sama zaman jahiliah. Ya. Betul. Betul. Bukan boleh tengok orang senang. Oh tu tajam ada. Jangan tenang. Ikan apa ni? Kita tekuk. Macam ikan ni. Oh, betul. Allah. Okey Abu. Terima kasih. Ya, kita capture cactus. Dia kata anak dia baru balik. Nak tengok anak dia. Sekejap. So itu tadi sedikit perbualan dengan orang kampung saya Pendas. So tu anak dia. Banyak juga ikan dia. Okey. Kita dah capture cactus. Aku balik nak try tanah sebab kucing dia berak kan. Kita try cacuk satu ke depan.
Okay, jumpa lagi untuk next video. Tadi sedikit sembang-sembang, aku capture cactus. Aku memang nak tanam cactus tapi duri ni tajam sangat. Bisa budak-budak tapi tak apa. Benda ni bagus So kita boleh tanam cactus ni. Okay guys, jumpa lagi untuk next video insyaAllah. Terima kasih dan sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.